Papa, cakaplah something. Syah, dengar cakap mama kamu. I hate you. I hate you all. Syah! Tak apalah, Yang. Dia tengah marah tu. Nanti dia dah tenang sikit. Okeylah tu. Okey? Haraplah abang tak marah kan? Kenapa abang nak marah kat saya? Patutnya abang berterima kasih kat sayang tau. Sebab selalu fikirkan Elisha lebih daripada orang lain. Thank you. Ingat, Yang. Elisha, peluang pertandingan macam ni bukan selalu dapat. Jadi Cik dan Juliati rasa kamu memang patut pergi. Kalau kamu percaya Cik boleh bawa kamu ke sana tau. Tapi kalau Papa tahu, mesti Papa marah Syah. Bila dah menang nanti Syah, diorang takkan marah dah. Percaya cakap Cik. Sayang, Syah mana? Tak ada bilik dia ke? Tadi sayang lalu tak nampak pun. Kakak tak ada dalam tandas. Jangan-jangan kakak lari dari rumah. Mana budak ni? Tak angkatlah bang. Pertandingan dekat Singapura tu bukan besok ke? Alah bang. Bang, jangan-jangan Cik Rizal bawa dia lari.